Si Penjejak, sebuah superkomputer pengembaraan masa rentas sejarah. Mereka bersama-sama membentuk pasukan wira. Korang best lah cerita wira anti rasuah tadi. Saya rasa macam nak jadi macam diorang jugalah. Apa pendapat korang? Bagus juga ceramah awak tu. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang? Saya rasa sudah tiba masanya untuk kita tubuhkan pasukan sendiri. Pasukan apa? Pasukan anti rasuah lah. Betul. Saya setuju. Ada orang kena buli lah. Jom kita pergi report. Jom. Korang. Ada orang kena buli lah. Ya ke? Kat mana? Dekat belakang sana. Jom. Kita orang buat apa? Weh korang, janganlah bagi tahu cikgu. Nanti aku bagi duit. Kalau korang tak bagi tahu cikgu, aku bagi RM100. Kami wira anti rasuah, tak kesekali kami makan rasuah. Korang akan dihukum kerana membuli dan cubaan memberi rasuah. Okey, kenapa cikgu panggil awak masuk bilik cikgu sekarang? Tahu? Okey, cikgu terima laporan ada berlaku kes buli dan juga cubaan merasuah. Okey? Okey, kamu tahu tak buli itu apa? Elok tak membuli ni? Awak tahu tak merasuah itu satu kesalahan? Rasuah ni bila kita nak tutup kesalahan kita tu, kita bagi serokan. Itu satu perbuatan yang sangat tak baik. Kita tak tahu kita tu buat salah. Memandangkan ni satu kesalahan pertama awak, pihak sekolah boleh maafkan. Tapi semua kena berjanji tidak akan membuli dan merasuah lagi. Boleh? Boleh semua? Okey, berjanji dengan cikgu sekarang. Kami berjanji tidak akan membuli dan merasuah lagi.